Hello guys, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Welcome back to Afitama channel. Mantap. Okay guys, ni adalah sambungan daripada video lepas yang pasal Puspakom tu. Dan kira ni adalah part 2 lah. Lepas dah selesai ujian Puspakom ni, korang pun dah dapat email yang menyatakan korang lulus. Dan korang diberi masa 1 bulan untuk pergi ke JPJ untuk urusan tukar nombor plate. Macam aku pula, aku akan settlekan pada hari yang sama sebab aku dah ambil cuti kan. Jadi alang-alang tu terus settle lah. Kalau tidak aku kena ambil cuti lagi sekali. Jadi burn lah cuti kat situ, rugi. Dan aku suggest kat korang untuk settlekan pada hari yang sama lah. Sebab senang je, pagi aku buat, tengah hari tu dah boleh siap dah. Tak lama pun, dalam 3-4 jam dah settle. So, ini adalah dokumen yang diperlukan oleh JPJ untuk korang tukar nombor plate. Yang pertama adalah salinan IC. Salinan IC macam aku buat 2, in case backup je. Tapi diperlukan 1 tak silap aku. Dan juga IC original untuk korang thumbprint. Yang kedua adalah salinan status Puspakom. Yang korang dah pergi Puspakom tadi, korang check kat email dan korang kena print. Apa dokumen semua aku print 2 je. Senang. So 1 IC, yang kedua adalah salinan Puspakom. Yang ketiga pula adalah borang senarai semak. Yang ini diisi dalam 2 salinan, iaitu borang permohonan pendaftaran baru kenderaan dan pemindahan motor pendaftaran. Yang ni nombor chassis dan nombor enjin, korang kena isi nombor kenderaan baru lah. Macam aku beli motor, aku kena isi yang motor punya. Yang keempat pula adalah geran original kenderaan. Macam aku Honda City ni, aku kena bawa geran original lah. Kalau ada dekat bank ke, dekat kedai ke, korang kena minta wajib sebab JPJ memang nak yang original. Dan yang salinan pun korang photostat lah. Macam aku photostat je, backup in case apa-apa kan. Itu je. Yang kelima adalah borang K1. Yang ni aku akan bagi dekat link description, nanti korang klik je lah. So untuk borang K1 ni aku tak isi sendiri, aku minta kedai yang isi. Sebab untuk nombor chassis dan nombor enjin motor aku tu, kedai je yang tahu. Jadi kedai yang isi lah. Dan yang bawah tu aku isi, sebab bawah tu untuk kenderaan lama. Aku ada geran dia, so aku tulis balik je lah. Untuk borang K1 ni ada isu juga aku dengan kedai sebenarnya. Ikutkan kedai ni, dia nak bagi borang K1 tu pada hari kejadian. Tapi aku tak nak lah, sebabnya aku nak photostat, nak print. Jadi aku minta lah sehari awal. Dan aku minta tu, aku tak tahulah kedai ni lambat ke, ataupun aku yang lambat inform ke. Aku nak kata nak kena inform 3 hari sebelum pun tak pasti. Tapi aku rasa kena inform awal lah kot. Salah aku juga. Tapi aku tak tahulah, sebab kedai ni sepatutnya kena sediakan awal lah. Dah tahu, aku dah bagi tahu awal dah. Seminggu awal aku cakap aku nak pergi tukar nombor plate, nak masukkan nombor plate AMY ni dekat motor tu. Jadi dia patutnya dah kena ada motor tu siap-siap, dah kena ada register apa untuk aku print. Tapi itulah, lambat. So aku punya case, aku dah settle 9.30. Pukul 1 baru dia bagi borang K1 tu. Aku pun jam juga. Aduh, aku terpaksa lah, sampai petang jugalah aku baru settle. Walaupun 1 hari, tapi letih lah. Aku tak tahu nak buat apa dekat banting pula tu. Aku jenuh lah call, WhatsApp apa semua. Tapi seller tu tak boleh buat apa, sebabnya yang buat tu adalah kedai tu. Jadi aku tak boleh salahkan seller tu. Aku memang salahkan kedai tu, sebab memang lambat lah. Aku tak tahulah nak mention pun kedai tu pun, korang tahulah sendiri kedai apa kan. Yang keenam pula adalah borang pengakuan berkaitan kawasan pengisytiharaan kenderaan, di mana kenderaan digunakan. Untuk borang ni, nombor chassis dan nombor enjin korang kena pakai kenderaan baru punya lah. Jadi korang boleh copy daripada borang K1 tu, korang isi balik di borang pengakuan tersebut. Yang ketujuh pula adalah e-daftar, borang senarai semak pendaftaran kenderaan. Yang ni pun korang kena minta pada seller tu, sebab bawah tu dia ada macam ruang kotak tu, yang tu kena chop daripada kedai tersebut. Macam aku kedai motor tu kena chop lah. Kalau kedai kereta lah korang kena chop. Chop tu je. Lepas tu yang atas-atas tu, yang bawah tu korang isi lah. Cuma yang tik-tik tu tak payah tik, sebab aku pun JPJ yang tolong tik kan. Dan aku ada satu tambahan lagi untuk korang yang dah beli nombor plate. Macam aku kena bawa sekali dengan surat aku beli nombor plate tu, receipt aku beli nombor plate, aku serahkan sekali. So aku buat 2 salinan juga. Nanti aku akan bagi borang-borang ni semua dekat link description. Korang boleh print dulu dan boleh isi mana yang korang tahulah. Kalau tak ada borang tu dekat link, korang boleh pergi JPJ masa kejadian, korang boleh isi. Ada juga satu borang yang tak ada dekat internet, tapi korang kena pergi JPJ untuk isi. Dia sikit je, tak banyak pun. Satu borang je. So nanti kalau korang dah isi, senang sikit lah. Korang boleh ambil nombor, lepas tu tunggu giliran. Lepas tu dah panggil, korang boleh terus bagi. Dan korang boleh terus thumbprint, settle. Untuk korang yang masih nak gunakan kenderaan lama macam aku ni, Honda City AMY, aku dah transfer ke BQE. Dan Route Insurance AMY tu aku nak transfer ke BQE.
aku kena bayar RM205 untuk aku transfer semua. Dia mahal sikit lah, tapi nak macam mana daripada aku kena beli balik insurans Roadtax untuk kereta ni, aku transfer lah RM205. Kalau nak beli balik RM1,000 lebih, banyak juga. Baiklah aku transfer je, sebab aku pun ada lagi 8 bulan untuk renew Roadtax insurance ni. Cuma kalau Roadtax insurance korang dah nak habis, lagi 3 minggu ke, lagi sebulan ke, korang tak payahlah bayar RM205 ni. Dan korang boleh terus apply untuk insurans baru, dah senang. So macam mana? Senang je kan? Untuk korang yang pakai Runner, kau kena bayar RM350, termasuklah dengan RM205 kalau korang ada insurans Roadtax lah. Tapi itu terpulang pada korang lah. Kalau korang tak ada masa ke, ataupun korang memang sibuk sangat lah, tu terpaksa lah pakai Runner. Nak macam mana, korang kena spend dalam RM500 lebih lah, termasuk dengan transfer insurans Roadtax ni. Okey, satu lagi, bila korang dah settle untuk urusan Puspakom dan JPJ ni, korang boleh check balik dekat MyJPJ, apps MyJPJ. Korang tengok balik ada tak nombor plate baru yang korang beli ke, yang dapat free ke, korang check balik. Kalau tak ada, korang boleh tengok dalam seminggu. Macam aku check awal-awal tak ada, jadi aku tunggu dalam seminggu dah masuk, Alhamdulillah. Dan macam aku dah settle semua pada hari yang sama, aku terus tukar nombor plate lah. Aku bayar RM40 untuk beli nombor plate baru. So dah berapa kos lah kat situ kan, RM25, RM32.40, minyak, tol, lepas tu dengan nombor plate, makan lagi. Itulah kos-kosnya. Mungkin dalam lebih kurang 300 lah aku habis kat situ. Tapi nak macam mana, kita nak nombor plate tu kan, itulah kos dia. So itu je video daripada aku. Dah tak ada apa dah, dah settle urusan Puspakom JPJ, itu je. Dan semoga video ni jadi manfaat lah, dan korang boleh gunakan untuk korang yang nak tukar nombor plate ni. So korang boleh share lah kepada kawan yang nak buat nombor plate ni. Senang dan murah lah. Itu je daripada aku. Jangan lupa like, share, comment and subscribe guys. Tolong guys, 500 subscriber. Itu je daripada aku. Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe.